Kalau dia still tak buang Shaw, dia still tak buang Malaysia, dia still tak buang play-play yang sampah dekat MU, mungkin dia gagal lah nanti. Inilah masa Amorim untuk try player-player tu. Kata pre-season untuk dia panjang. Kalau dia tak boleh kalau dia still tak buang Shaw, dia still tak buang Malaysia, dia still tak buang play-play yang sampah dekat MU, mungkin dia gagal lah nanti. Tapi setakat lah pun kita tengok dia dah berani bench. Bagi aku dia berani lah. Dia tak letakkan Rashford dalam tim langsung sebab Rashford tu walaupun kita tengok daripada luar ni mungkin kita rasa macam dia tak ada influence, tapi Rashford ni dia boleh kata poster boy untuk Academy player tau. Dia main daripada Academy, lepas tu jadi star player untuk MU, lepas tu pakai nombor 10 pula. Betul. So influence dia memang besar dekat MU. Tapi Amorim buat macam tu je kat dia. So aku rasa memang dulu waktu Ten Hag bench ke CR mungkin 50-50. Tapi lah ni bila Amorim benchkan Rashford, aku rasa semua fans setuju dengan keputusan Amorim lah. So kalau ikutkan lah